Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua kanak-kanak yang berusia 20 ke 30 tahun. Zif di sini dan hari ni saya nak buat sedikit reaksi tentang Puteri Manis ni lah. Yang baru pula ni, trailer yang baru tu. Jadi sebelum ni saya dah buat reaksi pasal yang lama tu. Trailer yang lama tu tak ada benda banyak sangat nak tunjuk. Tapi tak silap saya, yang ni lagi banyak benda nak tunjuk. Macam lagi detail lah. Okay, jom lah kita mula dulu. Selendang dia. Let's go park. Ya Allah, internet. Baru cantik sikit. Let's go park production. Jadi ini dia Puteri Manis. Kenapa siamang tunggal je? Penjinak Puteri Manis, seorang penjinak binatang. Rasanya itulah kuasa dia. Oh ya, besarnya kerajaan 5. Ayam. Ya Allah. Mana yang goreng tadi? Mana ayam tadi? Ni nakal betul ayam ni. Nak kena buat ayam goreng ni. Oh, selendang diselamatkan. Dia ada kuasa teleport. Bapak cantik. Ayam ke tu? Ayam ke? Macam ayam. Ayam ke burung? Macam ayam, macam burung. Tapi rasa ni burung, bukan ayam. Burung. Macam burung phoenix apa entah. Dan Puteri Manis dah berjaya selamatkan dunia. Burung burung macam ayam pula. Itu dia trailer Puteri Manis. Jujur cakap trailer ni memang lebih baik lah daripada trailer yang 11 tahun lepas tu. Mesti kan, sebab lama sangat lah. Dan kat sini kita boleh nampak macam kerajaan Limau tu sendiri. Ada banyak rumah. Ada rumah-rumah dekat sini. Ada dinding bah. Ni ada perpisahan kasta ke apa ni? Lepas tu ada gunung kat sini. Oh, cantik tu. Besar. Lepas tu ni rakyat jelata yang telah diserang oleh seekor burung. Kita ada askar-askar sekali. Cantik juga dia punya tu. Design perisai tu. Dan efek dia lah. Kita ada efek dia kuasa Puteri Manis. Dia teleport ke sini. Oh yo. Macam ada air-air sikit lah dia punya efek. Dan kita ada burung kita ni. Ni ada aura yang membunuh. Dan Puteri Manis datang untuk menenangkan dia. Sebab Puteri Manis ni ada kuasa penjinak tak silap. Tak? Dengan teleport. Jadi kesimpulannya banyak jugalah improvement yang diorang dah buat dari trailer ni. Tak pasti bila keluar tapi cantik lah. Cantik sangat. Puteri Manis cantik sangat. Makin comel.